prepare nak berbuka. Thank you so much for join lagi. Ya, okay. I'll see you when you are back. You dah kita kan nak balik balik. So ramai orang tanya macam, you raya kat sana ke? Tapi tak nak beritahu. Kalau tak ada orang nak raya dengan Mia, raya sini lah. Wow. Okay. Tengok. Dia sendiri buat pick up line lepas tu je seminit. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya Allah, Bella dah lah. Bella stop. Bapak Zia nak malah buat saya gelak sendiri. Ya Allah, tak tahu. Okay. Jangan lupa buka puasa. Jangan lupa minum banyak air. Kepada kawan-kawan yang akan berbuka puasa. Sebentar je lagi. Ya. Walaupun kita berpuasa, kita berbuka berpada-pada. Ya. Ini bukan sebab untuk kita makan. Semua makanan yang tidak berkhasiat. Kita nak lecture. Nanti bila lecture kita marah lagi. Ya. Betul. Tak adalah okey. Benda tu bagus. Memang kena share dengan orang. Dia tak boleh kerikut. Betul lah. Kadang-kadang cara saya tegur tu tak betul. So saya kena bersetuju. Dia kena... I rasa dia dah terlebih sopan dah. Lebih baik dah. Thank you. Thank you so much. Enjoy the remainder of your trip in Saudi. InsyaAllah. Thank you. Dan I got to Jack, Jannah, everyone lah. Jack bawa balik daripada bersukan tadi. Jack pun dah bersukan hari-hari ni. Dia kena bersukan siap hari sebab kalau tak, dia kena tendang keluar rumah ni. Tak adalah ditendang. Tapi dia kena fit lah. Mana boleh. Rumah ni semua orang kena fit. Faham? Okay. Take care everyone. Okay lah. Sampai salam kat Didi. Boleh. And enjoy the remainder of your time. I'll see you when you're back. InsyaAllah. See you soon. Okay semua. Assalamualaikum. Salam. Okay. Ini Allah. Bye. Pause ke keluar pun. Jangan cakap benda yang tak patut cakap.